Assalamualaikum, aku sambung balik Ni kau nampak ni aku dah buka dah dia punya puli. Kau nampak tu. Nampak tak lubang yang tu? Lubang tempat duduk key block tadi key lock untuk crankshaft untuk puli dah besar dah lobos ni oil seal pun dah sampai terkeluar. Jadi kalau tanya aku apa punca dia sebenarnya? Punca dia sebenarnya jujur aku cakap ini kesilapan pomen Kalau sebelum ni memang pernah tukar lah enjin ni ataupun turun enjin. Jadi tadi bila aku buka, kau nampak ni, ini skru dia punya. Kesan dia dah makan dah benda ni. Kenapa dia boleh makan lang? Sebenarnya longgar ni dah lama dah dia berbunyi. Tapi mungkin driver ni baru perasan. Sebenarnya apa yang tak ada kat skru ni ni. Ni skru dia, ini yang sebenar-benar. Ni tak ada. Kalau benda ni ada, dia akan blok kat situ. Jadi dia grip. Jadi apabila benda dia tak ada, pelan-pelan puli ni terkeluar. So, ni kau nampak ni yang elok yang elok key dia macam tu, kecil je. Tapi yang tu dah besar, dah lobos, dah panjang dah. So, ini dah lama, mungkin dah lama dia terbang ke apa tak tahu. Jadi apa yang berlaku? Yang ni dia punya, kau tengok. Jadi apa yang berlaku? Shaft tu pun dah kecil, dah makan. Kalau yang original dia macam ni, dia fit. Ketat ketat. Dan nanti ada washer dekat sini. Washer ni tahan benda ni, bagi skru ni betul-betul ikat puli ni tak bergerak. Tapi pada dia, washer tak ada, dia punya ni dah lobos. Jadi apa yang nak dibuat adalah kena turun enjin ni, check crankshaft, check dia punya yang lain, mungkin ada serpihan kat dalam. Tak ada jalan lain, itu saja cara dia. Jadi untuk owner harap bertabah jadi ini adalah cobaan. Assalamualaikum.